Saya suka baru ni apa yang popular podcast tu, DMA. DMA Islam. Kan? Ada orang tak suka kat dia, ada orang suka kat dia. Tapi dia orang tanya kat dia, minta maaf lah, ni bukan setuju tak setuju. Dia orang tanya dekat dia, tak pergi ke yang baru ni orang buat satu protes kat Dataran Merdeka semua tu? Dia tanya balik, pasal aku nak pergi. Dia tak kata dia sokong tak sokong kumpulan A, kumpulan B. Dia kata pasal aku nak pergi. Boleh tambah duit aku ke? Dia kata, patut aku duduk. Dia kata, aku rasa tak tambah duit. Jadi aku nak tambah duit. Nak tambah duit kenapa? Aku kena belajar, kena tambah tu, tambah ni. Kena buat kerja, kena usaha. Jadi kalau kita join tu, dia kata, tukar pemerintah. Dia kata, meningkat ke ekonomi kita? Tak meningkat. Jadi kalau ekonomi kita tak meningkat, macam mana ekonomi negara nak meningkat? Cerita dia, kita kena berusaha. Tukarlah 48 kali Perdana Menteri pun, 48 jenis parti pun, dia tak akan menjamin berubahnya kita punya ekonomi. Itu baru satu sudut. Dia tak ekonomi saja. Dia bermula dengan keilmuan juga. Kalau tanpa kefahaman, tanpa keilmuan, tanpa panduan, jadi kita nak pergi ke mana? Tak ada kebebasan juga, tak ada kemerdekaan juga. Jadi semua benda itu bermula dengan sebenarnya kita boleh buat sesuatu daripada diri kita sendiri. Sorry, panjang jawab. Okey, tak ada masalah. Betul, okey, saya balik. Dapatkan kereta import idaman korang, 8 tahun warranty, 2 tahun free service. Follow akaun TikTok ECW Motorsports, tekan link di bio kami.